Korang Macam tengok nanti. Dr. Dre tu. Aku Dah Dre. Ui. Sekejap. Aku kena. Aduh. Oi. So, kita orang setiap tahun buat ni juga. Selain kita orang predict EPL dan predict European punya sports apa semua, kita orang suka juga predict youngsters. Sebab apa? Banyak youngsters yang kita orang predict kena lah kat podcast ni. Contoh, Aiman sebut Lamine Yamal ni 2022. Kak ni yang mengagumkan dia. Siapa? Mengagumkan siapa? Lamine Yamal. Lamine Yamal. Oh, Aku dah Lamine terfikir Yamal. 16 years old Barcelona player Lamine Yamal. Lamine Yamal. Waktu tu Lamine Yamal tak main lagi. Tiba-tiba tengok sekarang. Aku predict Kobe Mainoo. Ni tak tahu boleh jadi tak kat MU, Kobe Mainoo. Sebab midfield diorang, Casemiro aku tak tahu berapa lama boleh tu. So aku rasa diorang akan slow-slow tukar Kobe Mainoo main CDM diorang 2023 ke 2022. Lepas tu betul-betul jadi dia main. Kau pernah predict siapa Adam? Aku tak ingat kau pernah predict siapa. Bradley je kot. Conor Bradley. Mungkin lah. Adam, kau kata Fabio Carvalho. Tak jadi kan? Tak jadi. Kau kata Archie Gray dekat Spurs. Tak. Boleh lah. Boleh lah sikit-sikit. Tak power lah. Kau kata Trey Nyonyi dekat Liverpool. Tapi Trey tu tak main-main pun kan? Dia masih main kat dia ni. Baru umur apa? 17. Aku tak siapa lah. Kau tak, yang ni aku tak minta korang. Yang ni on the spot waktu tu. Aku sebut Oscar Bob. Season ni sebenarnya Oscar Bob baru jadi kan kat MC, boleh kata. Sekarang baru masuk. Aku sebut Nwaneri. Man, kau rasa Nwaneri macam mana? Akan ada sikit-sikit tak start season ni? Mostly cameo. Kalau dah menang 2-3-0 tu masuk lah minit 80. Tu jadi lah. Aku sebut Nwaneri 2 tahun lepas kot. Setahun lepas. Sekarang dia memang tu. Aku sebut Job Bellingham. Dah pergi ke Dortmund. So memang boleh kata jadi juga. Ni aku sebut yang korang tak kenal. Waktu tu korang semua sebut Rooney. Rooney mana? Aku sebut Rooney Bargi. Yang ni aku nak sebut ni, nama depan dia Rooney. Dia FM lah, orang suka dia kat FM. Tapi aku tak tahu. Dia macam style Tielemans dulu. Dia macam power tapi kat league yang kecil-kecil je. Nama dia Rooney Bargi. Main kat Denmarknya league kot. Yang ni Rooney Bargi. Iaitu betul-betul pergi basah season ni. And then ada banyak nama aku sebut. Aku sebut Chido Obi lah. Aku sebut Nico Paz. Nico Paz ex-Real dekat Como sekarang. Lepas tu adalah nama-nama tapi semua tak kena sangat. Tapi season lepas banyak gila breakthrough player yang kita tak sebut langsung. Contoh Miles Lewis Kelly. Tak ada siapa sebut tiba-tiba dia start. Hoysen dulu kita just sebut macam dia pemain muda dari Juve. Sebab sebelum dia masuk Bournemouth kan dari Juve kan. Tiba-tiba dia muncul. Yang kat Real, Raul Asensio. Player datang daripada tu tiba-tiba season lepas jadi starter dengan Rudiger. Lepas tu even ni lah Mastantuono dekat River Plate tapi dia still muda lah. Even sekarang kita boleh nak predict. Hendrik tu 2 season sebelum tu. Sebelum dia masuk Real aku rasa kita dah pernah sebut lah. Okay, so untuk season ni kalau korang kau ada list so kita boleh baca je. Kalau korang ada nama-nama yang korang rasa nak sebut yang belum breakthrough lagi, yang macam korang tak kenal lagi, boleh sebut. So aku start dulu lah. Kalau korang nak tu just sebut je. Nombor 1 aku nak sebut lagi dia pada MU. Dulu Arsenal. Nama dia Chido Obi. Chido Obi ni sebuah striker. Aku ada dengar nama ni. Waktu dekat Arsenal punya academy dia skor banyak gila gol. Lepas tu dia baru pindah MU. Masalah dia sekarang ni je. MU sebelum ni ada Højlund Zirkzee. So aku predict lah kata Chido Obi boleh masuk. Sebab Højlund dengan Zirkzee kan tak power kan. Tapi sekarang dia dah ada Mbeumo, ada Cunha, ada Sesko. So aku tak pasti lah macam mana Chido Obi ni. Korang ada nama sesiapa? Aku tak ada nama winger tu yang tu Rio Ngumoha. Jangan salah sebut nama dia. Ada orang tersebut. Marah sebut. Tak, dia sebut bunyi Ngumoha tu kalau kau sebut kan bunyi macam lain kan. Okay, dekat Real of course Gonzalo Garcia lah yang baru pop up secara tiba-tiba dari Club World Cup. Nombor 9, Endrick dapat nombor 9, dapat nombor 16. So yang tu boleh jadi breakthrough season ni. Kita tengok macam mana.
And then Franco Mastantuono tu dah boleh kata break tu kat River Plate, but ni baru dia datang European punya Yang club. terkenal ni. Next, yang ni aku tak tahu korang kenal ke tak, Barcelona. Aku rasa this is the next one. Barcelona sentiasa akan keluar. Bernal bukan? Bukan Bernal. Bukan, Bernal dengan Casado aku dah sebut dah season lepas. Season ni, Dro, D-R-O. Dro Fernandes. Tengok je nanti. Middle of the Dro season Fernandes. atau tahun depan, Dro ni akan power gila. Nak tahu tak kenapa dia buat nama Dro? Nama dia Pedro sebenarnya. Tapi dah ada Pedri, dah ada Pedro banyak sangat. Pedro. So dia buatkan nama dia jadi Dro je. D-R-O. Bro. Dro Fernandes. Korang Macam tengok Dr. Dre tu. Aku Dr. betul tak. Dre. Ui. Set off camera ni tu aku beli. Sekejap aku kena. Oh. Tapi macam lagi style tu, Bil. Dia lagi saya ni. Oh, kalau aku tak letak lighting, dia akan ingat aku tutup kamera. Faham. Dah lah panas tu kipas aku tiba-tiba tertutup. Okay, Dro. Tu je lah aku nak sebut pasal Dro. Tapi korang tengah gelak-gelak tiba-tiba aku hilang Tapi Syamil ada rekod sangat baik untuk talent-talent muda ni. So aku to be honest, aku memang tak ada nama. Tapi aku memang nak follow Sebab biasanya Syamil sebut ni dia memang dah banyak kali dah bertahun-tahun menjadi. Jadi. Termasuklah Erling Haaland dan juga Kylian Mbappe. Odegaard, Mbappe 2017. Tapi aku rasa yang akan menang Starboy Golden Boy aku rasa aku nak letak nama Dean Huijsen. Dean Huijsen. Boleh. Next next season ke season ni dah lepas So next season Next season. Of course tadi Chelsea, Estevao datang dari Brazil, yang tu pun youngster juga. Ni aku nak sebut yang tak kenal lagi. Yang ni orang kenal dah. Rodrigo Moura daripada Porto, muda lagi, 16 tahun. Mungkin dia akan aku boleh nampak dia masuk kelab besar in beberapa tahun je. And then Cuenda daripada Sporting, daripada kelab-kelab apa nama dia? Portugis ni aku rasa banyak talent lah. So Cuenda, Rodrigo Moura. And tadi aku sebut kat Monaco, Ansu Fati, Pogba. Diorang punya front line tu 2 orang. North African, seorang Algerian, seorang Moroccan. Kliush dengan Ben Seguir. Aku boleh nampak diorang masuk EPL lah in the next couple of seasons. Akhirnya datang pun balik. Kliush tu memang dah peluh aku. Kliush dengan Ben Seguir. And then okay, ni kalau nak tengok EPL lah, dekat Sunderland ada seorang youngster nama Chris Rigg, R-I-G-G. Kalau nak tengok Sunderland ada Xhaka, ada Adingra, tim dia orang boleh tahan lah. Tapi dia punya youngster Chris Rigg. Dan Everton ada seorang nama Tyler Dibling juga, sebelum ni kat Southampton. Tyler Dibling. Dekat Real yang aku expect selain Gonzalo Garcia dengan siapa tadi? Dengan Huijsen ke Franco ke semua tu. Aku nak tengok nama dia ni. Thiago Pitarch. P-I-T-A-R-C H. Thiago Pitarch. Dia dah buat ni Dia on the bench. Last game on the bench. Aku expect next game ni dia come off the bench lah, Thiago Pitarch ni. Center midfield tak silap aku. Dia aku boleh nampak, aku tak ada nak kata nak compare dia dengan sesiapa lagi, tapi aku boleh nampak dia macam Nico Paz lah, slow go through. Kemungkinan dijual tu ada, but aku of course suka kalau ada buyback clause. Kalau dia boleh masuk and start. Yang seorang yang interesting juga, PSG, ingat tak season lepas diorang UCL final, tiba-tiba ada seorang ni masuk score kan, Seni Mayulu. Mayulu kan. Yang tu pun dia sebenarnya tinggi juga dia punya potential dia. And then Chelsea aku sebut Josh Achampong tu untuk left back. So nanti kalau Cucurella stop ke apa sikit, Josh Achampong tu aku boleh nampak dia tu. List aku ni banyak agak MC selain Oscar Bob yang aku dah sebut sebelum ni, diorang ada sign seorang centre back, kalau kau pernah dengar, Brazilian, Vitor Reis. Vitor Reis satu, Husanov of course, and then Severe Nipan. Tak tahu nak sebut macam ni. N-Y-P-A-N. Nipan atau Naipan. Dia pun youngster, MC baru sign tapi dia loan out balik ke kelab asal. Dan last kali Echeverry. Claudio Echeverry. Dia pun on loan.
Last nama yang aku ada kat sini, Bournemouth punya player. Tapi on loan. Nama dia Eli Junior Krupi. Nama semua pelik-pelik kan. Giliman India. Elemen India Nama tu pelik. lain. Nama India. Dari mana? Siapa? Eli mana? Junior Yang Krupi. Dia dekat Ah. Bournemouth. Eli E-L-I Junior Krupi. Dia Bournemouth tapi dia tengah on loan kat Kena tempat sebut. lain. Kena ada pronunciation nama. Nicholas Jackson. Jackson. So, tu nama-nama yang aku list out lah. Tapi macam biasa, tak semua jadi. Aku at one point aku ingat 2022, aku kata, ada seorang ni, nama dia Mikhailo Mudryk. Oh, kalau Real sign best guy, dia kat Shakhtar Donetsk. Nama dia Mudryk. Rambut kuning, panjang. Idola Nama betul. Mudryk. Mudryk. Mudryk main kat Shakhtar. Waktu tu dekat tu. Aku macam tu waktu tu. Shakhtar. Korang tak kenal ke? Aku kata waktu tu, oh, Tak nama kenal. dia macam Modric tu. Modric. Rambut Main dia pun sama rambut dengan panjang. main sama. Tiba-tiba dia masuk Chelsea. Sekarang aku tak tahu lah dia pergi mana. Tapi Tak Modric dia, aku follow. dia kena ban, dia Kau kena sebut. ni kan. Dia ada lagi kan kat Chelsea? Dah. Ada. Kena freeze macam ni punya. Aku paling nak tengok draw lah. Draw. Kau tengok nanti midfield dia Pedri Ada dengan draw. Betul. Aku nak tengok Thiago Pitak dengan aku nak tengok draw. Baik dia buat. Baik dia main dia Pedro. Tapi dia for some reason dia nak draw. Waktu tu Sebab selain legend lah. draw ni ada member dia agak Tony Fernandes. So nama dia Draw Fernandes. Member dia Tony Fernandes. Tapi Tony Fernandes tak. So bunyi macam yang kat Malaysia tu nama Tony Fernandes ke? Ya tu. Siapa yang main kat Malaysia? Main kat Malaysia kan. Macam mana kau? Eli Junior Krupi ni Real pun target lah. Eli Junior Krupi tu yang aku kata. But tengok draw nanti. Aku macam tu rasa dalam mid season lah mungkin start. Kalau tak injured lah. Last season tak tahu. Pitak pun menarik nak tengok. Nama pelik. Thiago Pitak. Okay. Kalau korang tak ada dah, Adam kau ada Liverpool, Rio Anggumoha dengan Terignoni je lah. Aku boleh kata. Itu yang dah confirm. Siapa? Benduk. Kita predict Benduk 2 season lepas. Tapi Benduk dah caw pergi Bournemouth. Tapi okey lah pergi Bournemouth, pergi club. Boleh main lah senang cerita. Boleh main lah. Ini nama yang kita orang tertinggal waktu last time dengan Naufal tu. Aku fikir ada lagi lah youngster yang kita tak sebut. Yang ni Naufal tak ada kali ni, tapi tak apa. Satu yang aku nak sebut waktu tu tau. Tapi aku lupa for some reason dia hilang. Tapi aku dah nak sebut. Of course kau kenal lah siapa? Max Dauman lah. Waktu tu kita tak sebut langsung. Waktu tu dengan Naufal kita lupa sebut Max Dauman. Tak tahu kenapa. Padahal Max Dauman ni adalah the new yang paling muda. Faham tak? Dulu kan Yamal paling muda. Yang sebelum tu kita orang sebut Nwaneri. Waktu tu Nwaneri paling muda tu. Tapi sekarang ni Max Dauman. Lahir 2009 eh? 15 umur dia. 15 tak silap sekarang. So dia sama ada 2009 ataupun 2010. Iaitu gila lah. 2010 tu time aku start tengok bola. Waktu tu dia tak lahir lagi maksudnya. Dan yang paling gila, Arteta macam nak start dia main macam betul-betul macam lawan Liverpool. Maksudnya walaupun dia still tak tinggi lagi, tak kuat lagi, Arteta masukkan dia lawan tim besar. Dia bukannya macam main tim kecil ke dulu biasa-biasa kan kat cup ke. Umur 15 ke tahu tak? Pisang tu. Mungkin dia nak try macam ni kan. Apa? Pedri Gavi tu. Lepas tu, tapi Pedri Gavi pun 18 tak silap aku. Gavi 17 Gavi 17. Tua sikit lah tu aku. Tu sikit. Yang ni 15 tu. Maksudnya, waktu 2030, dia baru 20. Newcastle tu, kita tak sebut. Tapi dia... Siapa? Osula satu. Yang tu dah lama dah dalam Newcastle. Yang baru masuk. Mahal gila. Macam Sheshko lah, mahal. Tapi dia datang dari Jerman punya league. Orang panggil dia Voldemort. Aku tak tahu sebut nama ni. Aku pun tak... Voldemort. Macam ni aku tak tahulah. Jerman. Patut kalau... Italian tu. Kalau ada Aiman, dia tahu. Voldemort. Mungkin lah. Betul. Tapi bunyi dia macam Voldemort lah. Kalau kau sebut. Tapi dia sebabkan Euro Under 21 otak dia dah tua dia agak.
Jap. Salah ni. Macam mana dia main under 21? Dia umur apa? Dia umur kita. 22? Ha. 23? Ha. Tapi hari tu, waktu time yang apa nama dia tu? Waktu Euro. time Euro tu, dia Euro main untuk Euro yang under 20 macam tu dan dia perform kat situ. macam ni Harvey Elliott pun main ni lah. Oh, so dia macam tu Main lah. Harvey Elliott pun main under 21 juga. Mungkin lah. 23 So tak tahu lah. dia 2002. Okay. Tak apa lah. Yang tu boleh 2002. sikit lah. Dia 2002. So lebih kurang macam kita lah basically. Satu lagi ni. Dekat Fulham, dia memang aku boleh nampak dia style. Tak, dia bukanlah akan jadi star ke apa. Tapi dia akan jadi solid mid-table lah. Nama dia Josh King. Ni bukan dulu ada dah Joshua King kan dulu. Tapi yang Joshua ni King ada. Josh King sahaja. Dia cam atau center mid macam tu. Boleh main atas guard. Dia kalau kau tengok muka dia typical macam orang yang akan main kat Fulham ke tim-tim mid-table lah. Aku boleh nampak dia main untuk West Ham macam tu. Dia rambut buat lines macam tu. Lepas tu main tu. Tak tahu lah. Dia macam Jacob Ramsey lebih kurang rupa dia kan. Macam tu sikit. Jacob Ramsey? Jacob. Okay. So Josh King satu. Okay, last kali ni dekat baru sign AC Milan hari tu. Sebelum ni dia kat Wolfsburg. Nama dia Odogu. David Odogu. Tapi dekat Wolfsburg dia tak main banyak pun sebenarnya. Dia dekat apa nama dia, dekat academy. Tapi dia highly touted lah, orang kata kat academy power. Tapi tengok dekat Leicester ada agak seorang ni. Masalah dia Leicester kan kat championship kan. Aku tak tahu orang tengok ke tak. Nama dia Jeremy Monga. Aku tak tahu nak sebut macam mana. Monga. Jeremy Monga. Yang tu kalau orang FM suka gila dia. Dia pun 2009 juga. Max Dorman 2009. Tapi tengok birthday dia. 31 Disember 2009. Maksudnya 2010 lah basically kan. Sekarang dia dah 6 foot dah. Dah 15 tahun. Yeah. Ni kalau tengok internet lah, aku tak tahu betul tak. Dia 15 tahun. Dia dah 183 cm. Dia dah lagi tinggi dari kita dah. 6 foot. So maksudnya kalau katakanlah dia 19, dia boleh jadi 6 foot 5, 6 foot 6 macam Peter Crouch lah lebih kurang. Peter Crouch tu? Peter Crouch 6 foot 7 lah tak silap. 7 tapi balik pun aku rasa macam keeper lah paling tinggi. Tapi dia forward kan? Dorman winger. Betul lah, Peter Crouch 6 foot 7. Kalau 6 foot 7 baik main basketball lah. So basically tu je lah nak add on kepada youngsters lah.